Okay guys, so episod kali ni kita bercerita mengenai tips untuk korang ambil gambar raya. Okay, this is a special one sebab kita dekat nak raya ni. Okay, so kita akan mulakan dengan satu pemilihan kamera, yang kedua pemilihan lens dan yang ketiga basic setting sikit-sikit lah. Okay, basically guys, guide ni hanya sebagai panduan. Korang definitely boleh dapat gambar yang korang nak dalam pelbagai-bagai cara, pelbagai setting. But this is how I would do it dan saya boleh share benda ni lah kepada anda. Okay, so yang pertama-tamanya guys, benda yang paling penting adalah kamera anda. Now, kamera ni guys, sejujurnya kalau korang beli DSLR ke mirrorless ke, mana-mana kamera pun semua boleh. Okay, banyak juga orang yang tanya kamera mana yang sesuai untuk ambil gambar raya semua benda tu kan. Actually there is no direct answer to that, melainkan almost semualah kamera-kamera moden zaman sekarang ni semua berpotensi dan berkualiti enough untuk ambil gambar raya dengan cantik. Okay, meaning to say the kamera ni faktor yang bawah-bawah sikit lah. Okay, dia ada mempengaruhi to certain extent but not as much as pemilihan lens yang betul, lighting yang betul, angle yang betul, skill dan teknik yang betul lah. Okay, so you guys can definitely some information there lah. Okay, itu satu. And then dari segi gambar pula, yes, almost semua kamera-kamera modern masa kini semua boleh ambil gambar. Jadi guys, again, mana-mana kamera pun boleh. Korang tanyalah kamera apa sahaja. Okay, tak kisahlah Canon 70D, 700D, 60D, 600D, 550D ke apa ke, 100D ke, ataupun Nikon 5300, 5200, 5000, 3100, 3400, semua boleh guys. Okay, sebawah-bawah model, seatas-atas model semua boleh lah. Okay, so itu satu. And then bila cakap mengenai kamera yang kita boleh tukar lens, okay, faktor lens mainkan peranan sangat-sangat besar lah. Okay, dan untuk anda beginner, macam saya, kalau anda adalah beginner macam saya, basic one guys, saya highly recommend untuk menggunakan untuk gambar raya, korang gunakan ni saja guys. This adalah kit lens untuk Nikon yang saya pakai ni, dan bergantung kepada model kamera apa yang anda pakai, korang basically boleh gunakan kit lens anda lah. Okay, ada kamera dia menggunakan 1855mm, ada kamera menggunakan 1845, 1545, 1650 macam saya ni. So mana-mana kit lens ni actually adalah antara option yang terbaik untuk korang gunakan untuk ambil gambar raya. Bokeh ataupun portrait ataupun aperture yang besar dan luas tu, dia dah tak menjadi faktor yang terlalu relevan dalam shoot raya ni, sebab usually untuk raya kita nak hampir semua subjek dalam gambar tu sharp lah. Okay, basically kita merujuk kepada group fotografi. Okay, kita nak ambil gambar group foto lah kan, gambar keluarga, gambar raya, badik-badik semua benda tu. So we need some depth of field yang sesuai, dan untuk mencapai efek tu menggunakan lens seperti kit lens ni pun dah cukup bagus lah. Okay, dia ada f3.5 hingga 6.3. So korang akan ada option yang sangat baik untuk dapatkan ada good depth of field supaya semua subjek tu lah, semua adik-beradik, mak ayah semua tu akan nampak sharp semuanya. Kalau korang pakai lens contoh macam ni kan, this is the Viltrox 23mm f1.4. Kalau saya gunakan dekat f1.4, dia punya depth of field akan terlalu nipis. So saya mungkin akan nampak okay guys, korang imagine macam benda ni, this is manusia lah. Okay, korang mungkin akan nampak depan saja sharp, belakang dia tak sharp, ataupun belakang saja sharp, depan tak sharp. Okay, itu masalah kalau kita menggunakan lens yang aperture besar dan shoot dekat aperture yang besar lah. Okay, so untuk memudahkan anda, korang guna je kit lens ni, usually is already good enough untuk mendapatkan sharpness yang cukup kepada keseluruhan range lah. Kalau korang plan nak tukar lens lain, tak nak pakai lens lain, saya recommend again untuk photoshoot raya, find a zoom lens yang korang boleh zoom. Elakkan menggunakan prime, sebab prime tu nanti susah kalau nak zoom in zoom out. Dan pengalaman saya bila kita shoot gambar raya ni kan, family kan, kadang-kadang ada ramai orang, kejap-kejap mungkin dia nak shoot 2 orang je, 3 orang saja, anak kecil saja. So all these things memerlukan flexibility dalam kita punya kebolehan untuk zoom in zoom out gambar tu. So because of that, saya highly recommend a kit lens, akan menghasilkan hasil yang cukup baik lah. Okay,
Okay, so tu part untuk gambar kamera dan juga lens. Itu untuk body kamera dan juga lens. Okay, and then kita akan masuk ke dalam bahagian setting. Okay, setting ni guys, mencabar sikit. Untuk scene pertama saya cerita dalam rumah dulu. Okay, dalam rumah ni satu benda adalah kita punya lighting lah, cahaya tak cukup semua benda tu kan. Saya ceritakan, okay, now first up korang pergi kepada mode M dulu. Dan korang on, okay, sekejap saya tukar lens dulu. Sekejap, kita tukar dulu. Okay, so kita menggunakan kit lens. Okay, so bila kita zoom in, kita buka dia. Okay, that's the ni lah setting dia. Okay, so first up kan korang pergi kepada mode M. And then untuk general use dalam rumah, korang go kepada shutter speed sekitar f1/125, 1160. Okay, 125 lah, habis pun. Stay there dahulu. Okay, kemudian untuk aperture ni guys, korang pergi kepada aperture yang paling besar korang boleh pakai lah. f4 is nice, 3.5 kalau ada pun boleh, but f4 pun cukup lah. Okay, kemudian guys, ni penting, ISO ni korang adjust, korang naikkan sehinggalah nampak cerah seperti mana apa yang korang nak. Okay, very important there guys, korang adjust dia, naikkan sampai cerah tu seperti apa yang korang nak. Okay, sebabnya yang ini kan dia tak ada nilai spesifik yang korang boleh buat, sebabnya lain rumah, lain lampu, lain cahaya, lain cerah gelap dia semua benda. So korang dah setting yang shutter speed ni macam ni, aperture dia macam ni. Lepas tu tinggal yang ISO sahaja guys. Korang mainlah dengan ISO tu sampailah korang dapat kecerahan yang korang nak. Okay, so basically guys, untuk raya tu je lah, itu sahaja. It's very very simple and very very easy one. Dengan itu sahaja korang boleh dapat gambar yang cun lah. Okay, kalau perlu nak naikkan, kalau kita ISO dah naik sampai 1000, kalau saya sendiri paling-paling pun guys, kalau saya pakai kamera APS-C ni, saya pergi sampai 3200 tu maksimum lah. Sometimes sampai 900 je lah. Sebab nanti dia akan takut terlampau noisy sangat. But all in all, kalau itu korang boleh buat macam tu je. It's very simple and very easy lah. So you guys just go there and go set up ISO sehingga dapat lighting yang korang nak. Kalau katalah masih gelap lagi guys, korang ada dua option. Okay, satunya menggunakan flash atas. Okay, flash atas yang besar tu. Selalu kan korang tengok fotografer letak flash kat atas kamera tu. Again, ni bukan flash, korang letak kat atas ni. Gunakan benda ni, masalah korang settle lah. Okay, benda ni perlukan practice juga and banyak setting juga. But kita cerita dalam video ni lah. But kalau ada, pakailah. Kalau tak ada, tak pakailah. Tapi basic dia tetap sama guys. Korang dah setting benda ni semua tu, korang adjust ISO saja tinggalnya. Okay, korang matikan shutter ni tadi, boleh macam ni. Okay, just 160, 125, f4 macam tu. Kalau katalah korang ada 1,700 orang gambar family yang nak ambil 170 orang, ramainya family korang berlapis-lapis, then korang mungkinlah boleh naikkan sikit aperture ni tinggi sikit. Okay, dan saya assume lah kalau ramai sangat group foto tu mungkin tak muat dalam rumah, so korang akan ambil kat luar rumah. So ambil kat luar rumah is the same. Okay, korang just setting macam ni, and then adjust ISO untuk dapatkan kecerahan yang korang perlukan. Cuma kalau katalah ramai sangat rakyat-rakyat dan korang ambil gambar nanti, korang naikkanlah aperture tu pergi f8 ke 9 ke 10 ke, tak ada masalah. Okay, but not too high, sebab kalau terlampau tinggi we may get some blurriness because of diffraction. Okay, so macam tu lah. Okay, but all in all guys, kalau korang nak ambil gambar raya dalam rumah, macam tu saja. That's the basic one. Okay, so guys, again, thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe to the channel if possible. Saya mungkin akan share lagi tips-tips lagi kat sini later on. Highly appreciate pada anda yang boleh follow and boleh subscribe. Thank you so much guys. Dan kepada anda yang betul-betul nak belajar in detail fotografi, basic editing, videography pun ada juga. Korang boleh check the link in my bio TikTok tu ataupun imkhd.com. There's information kat situ lah. Okay, dan guys, untuk video selepas ni saya akan upload a bit later, sebelum raya ni, untuk tips untuk korang shoot gambar raya ni untuk outdoor pula. Okay, so stay tuned for that, dan saya akan jumpa anda dalam video seterusnya. Don't forget guys, subscribe, and saya jumpa anda kemudian. Okay.